Kepada yang baru nak main game Roblox, korang mesti tak tahu nak buat apa dalam game tu kan? Jangan risau, aku ada 5 tips untuk korang yang baru nak start main game Roblox ni. Sekali, korang jangan buat silap macam ramai beginner buat. Jangan pula fokus dekat satu game je tau. Dalam Roblox ni ada beribu-ribu jenis game yang konsep dia berbeza-beza. Lagi banyak korang cuba, lagi banyaklah pengalaman yang akan korang dapat. Tips yang kedua, jangan terburu-buru nak farm XP dan juga coin. Perasan ramai gila beginner yang excited nak farm XP dan coin sampai habis banyak masa kat benda yang salah. Jangan gopoh bro, cari guide dulu. Banyak game dalam Roblox ni yang ada cara farm yang lebih cepat dan mudah kalau korang tahu tips dia. Tips yang ketiga ni confirm ramai orang tak tahu. Aku suggest korang join group developer game yang korang main. Selalunya developer ni dia akan bagi item free, coins ataupun game pass special bila korang join group dorang. Ini boleh termasuk aksesori, pakaian ataupun skin rare yang korang tak boleh beli dengan Robux. Free rewards yang akan korang dapat ni memang sangat menarik. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Extra tips untuk korang, aku suggest korang better pakai phone coolant sebab dia boleh menyedutkan phone korang yang panas macam bontot kuali tu. Kalau nak phone coolant ni senang je, tekan je beg kuning tu sekarang. Tip yang seterusnya, ada Robux jangan terus beli benda yang mahal yang korang nampak. Kebanyakannya beginner selalu kena scam sebab beli benda-benda yang tak langsung berbaloi untuk dorang. Robux ni digunakan untuk beli item dan juga game pass dalam game. Jadi cek dulu review item. Ada banyak item murah yang boleh bagi korang skill ataupun power yang lagi padu. Last sekali, korang kenalah aktifkan two-step verification account korang. Roblox ni game yang popular, jadi akan ada ramai yang cuba buat scam ataupun cuba hack account newbie korang. So, dengan two-step verification ni, account korang akan lebih selamat dan juga susah nak di-hack. Lepas ni, korang dah tahu cara nak main Roblox ni dengan cara yang betul kan? Kalau rasa tips ni membantu, share lah dengan geng-geng korang. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.